Camp Pedu edisi ketiga tahun 2026. Semoga tahun ini cuaca lebih memihak kepada camper. Musafir kemana, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksi bisu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Singgah di kampung Tanjung Luang, makan tengah hari. Kalau nak makan tengah hari, masak kena mi goreng mamak. So petang ini kami sampai awal satu hari ke Dam Camp. Selamat datang. Ayo kita mengembara, menikmati alam semesta milik ilahi. Kita melangkah, mengukir senyum penuh makna, sujud pada buminya sebagai saksi setiap langkah. Di sana nanti musafir kita, kembara kita jadi bekalan. Langit senja penuh warna, di balik awan cerita tersimpan, diiringi hembusan angin lembut. Rasa syukur semakin mendalam. Pohon hijau jadi saksi segala duka dan ceria. Bukit dan lembah bersuara, menghayati kebesarannya. Mentari senja berlabuh perlahan, kembara kita belum berakhir. Di setiap pelusuk alam ini ditemui jejak kebesarannya. Moga langkah kita sentiasa diberkati dan dipelihara, dijiwai kesungguhan hati, mengucap syukur kepadanya. Assalamualaikum. Hari ini hari pertama Dam Camp. Oleh kerana kami datang awal, sekarang ni kami belum lagi buat apa-apa registration. Registration hari ini akan bermula pada pukul 9, insya-Allah. Di balik awan cerita tersimpan, diiringi hembusan angin lembut. Rasa syukur semakin mendalam. Langit senja penuh warna, di balik awan cerita tersimpan, diiringi hembusan angin lembut. Rasa syukur semakin mendalam, mengucap syukur kepadanya. Oh, depa mai sembunyi tang ni lah tahun ni. Ada raya lagi. Okey, saya lagi. Ayam mak air roti. Ya, sama. Ni kat jalan je dah, kat jalan.
Ini orang dari Bandar Tasik Pemasuri, betul? Ini disediakan surau bergerak yang lebih selesa kepada pengunjung. Surau yang selesa. Ini view awal pagi hari pertama Jumaat 17 April 2026. Masih belum hewok lagi sekarang ni. Ini cara proses ubi terlampung. Ya. Ubi terlampung ni pakcik ni duk jitera ni. Jitera dekat dengan lotus tu, ada lotus tu. Ya. Tak kesop. Jangan tak kesop. Gemar makan pulut orang dengan pagi ini pendaftaran untuk Dam Camp. Peserta dah mula masuk walaupun kami masuk daripada semalam lagi. Itu, saya pun belum daftar. okey, ini tempat pendaftaran ni. Oh, sponsor by Boom. Oh, ini Boom Isotonic. Okey, terima kasih. Oh ni tadi puasa ni. Seorang ke? Dua orang, tiga. Apa? Kau punya. So, kita ni menunggu majlis perasmian. Tak tahu kita tengok siapa lagi. Tunggu majlis perasmian ni, tunggu VIP mai. Tunggu VIP datang tapi hujan lah pula. Mungkin dengan angin juga agak kuat. Woi, jaga gaduh situ woi. Tu yang kereta tu alih tadi. Baru nak alih kereta. Kereta ubah kereta. Dah ni. Dia ubah kereta tadi ni. Tak ubah. Dak, DJ semua ubah kereta tadi depa tak mau. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Uish. Habis jaga oi, orang tu. Bawa orang tu. Dia ubah tadi tak ubah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah hujan. Ribut kuat. Dipedu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku doyak tadi gi. Sebekot tu dah, bekot tu. Dia mari kan. Dia jalan betul. No orang ke? No. Nampak ada komuniti ni, tu seluar. Bukit nampak tu.
Ribut kuat di Desa Utara. Dam Camp. Desa Utara, Dam Camp. Habis. Habis. Kemo-kemo pun semua terbang habis. Pentas-pentas terangkat bumbung-bumbung tu dia tu. Pentas terangkat bumbung-bumbung habis. Program hari ini dibatalkan. Program dibatalkan. Tak boleh nak buat apa. Semua habis. Melayang habis. Dam Camp hari ini dilanda ribut di tempat di Desa Utara, Mong Gajah. Ya Allah, hari ini habis pentas-pentas tak ada resmi hari ni. Dia habis. Kemo-kemo terbang 2-3 biji lah. Kesian dengan orang penega. Habis kemo-kemo mereka terbang. Tu dia. Tu dia habis kemo. Tu dia. Tu pentas pun tinggal sekat dah. Habis. Jiwa kemalangan tak ada orang ni. Tak ada apa. Cuma kereta lah rosak sikit. Tak ada peserta kemalangan hari ni. So petang tadi kami dilanda ribut ketika majlis perasmian. Majlis perasmian terpaksa dihentikan kerana main stage pun telah dipukul ribut, dan saya tak pastilah macam mana untuk besok. Petang tadi kami di badai ribut dan hujan lebat. Ni sekarang ni suasana malam hari pertama Dam Camp 2026. Di sana tu ada gerai-gerai untuk makan. Di sana ada kafe dan gerai-gerai pameran agensi kerajaan. Pagi ini 18 April 2026, hari kedua Dam Camp Tasik Pedu. Kita melangkah di Kedah, penuh senyuman di sini, bersama keluarga kita, meraih kebahagiaan bersama. Rasailah budaya Kedah terasli, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Cuti-cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti-cuti Kedah. Cuti-cuti Kedah, kita bersama. Sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti-cuti Kedah. Bersamalah cuti-cuti Kedah. Bersamalah cuti-cuti Kedah. Budaya dan keindahan di setiap sudut Kedah, menyapa kita dengan hangat, nikmati waktu bersama. Rasailah budaya Kedah terasli, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Hari ini
pagi-pagi dah melawat kawasan. Ini view Banjaran bukit yang menjadi sempadan antara Kedah dan negara Thailand. Di bumi Kedah yang tercinta. Ini cabaran yang diterima oleh Tankian 2026 di Badai Angin Ribut pada 9 petang hari pertama. Bersamalah cuti Kedah. Bersamalah cuti Kedah. Okey, baik. Terimalah lagu ketiga bertajuk Camping. Sudah berhari-hari penat telah menghantui. Seharusnya aku berhenti menemukan hidupku kembali. Semua la 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 tiba saatnya menikmati Sungai Tasik Bedu yang indah. Hembusan angin menyapa, mengusap keringat di raga. La la la. La la la. Na na. Bersama menyanyi, bersenang-senang, nikmati indahnya ciptaan Tuhan. Mari semua kita lepaskan beban kita bersama ini kesempatan. Okey, semua bersama bernyanyi, bersenang-senang, nikmati indahnya ciptaan Dah pergi mak orang dah. Mari semua kita lepaskan beban pikiran yang selama ini tersimpan. Tepuk tangan untuk Dave. Oh, you, mana ambil you print on ni lah. Ya. Dia cuci, kita cuci filem dekat JB Johor Bahru. Macam fotografi komuniti lah. Ya, sama motor group juga lah. Kita The Black Hole Lab dari JB. So kita cuci filem di JB lah dan jual sikit film kamera di sini. So kita ada satu motorcycle club
And then kita semua member photographer. So kita ride along the Malaysia and then ambil gambar je lah. So travel around. Macam ni lah. So after printing you jual or share as hobby? Kita tak ada jual. So kita actually provide the cuci service. So you kalau you shoot film and then you boleh hantar kita. Kita boleh cuci bagi you lah. And then mungkin you nak soft copy je atau cuci jadi satu actual foto pun boleh. Macam tu lah. Pulau Pinang. Oh, okey. Melayu Raya. Okay. Raya. Ambil video sikit dah. Ini the other side of that campsite. Dulu kami camping di sebelah sini sebab penuh, tak boleh masuk. Jadi kali ini mungkin ramai campers yang terkesan dengan harga minyak yang mendadak. Jadi camper yang jauh-jauh tu mungkin merasa terbeban sikit lah untuk hadir ke camping kali ini. Jadi di sebelah sana ialah main area dan di situlah kami camping. InsyaAllah di tahun hadapan jika sekiranya keadaan ekonomi pulih, ramai lagi yang akan hadir camping di Dam Camp edisi 2027. Dia ulang sikit ya, saya summarize lah, lupa nak pegang mak. Saya buat YouTube ni. Oh, okey, baik. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah yang merupakan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Hari ini bersiaran di Pedu Dam Camp. Untuk bantuan daripada kategori usahawan desa, usahawan luar bandar, kita menyediakan kita kata bantuan untuk usahawan luar bandar ni dalam 3 kategori utama. Pertamanya di bawah program input ni maksudnya bantuan alatan untuk menambahkan kita kata bilangan kuantiti produk yang dihasilkan ataupun menambahkan bilangan ataupun perkhidmatan yang disediakan lah. Begitu. Kategori yang kedua adalah kategori jenama. Di bawah jenama ni kita bagi bantuan untuk meningkatkan kualiti packaging. Contoh kalau macam ni dulu dia hanya plastik putih ada stiker. Jadi kami bagi bantuan untuk dia menaik taraf dia punya packaging dia ataupun paket-paket dia lah, label produk dia. Dan yang ketiga adalah program di bawah Women Biz ataupun khusus usahawan wanita. Usahawan wanita luar bandar ambil peluang ni untuk meningkatkan kita kata perniagaan ataupun perkhidmatan usahawan wanita luar bandar lah. Di bawah Women Biz ni kita merangkumi juga ada bantuan di bawah input tadi dan juga jenama, termasuklah sedikit berkenaan dengan ubah suai kedai supaya usahawan wanita ni boleh terus menjalankan perniagaan perkhidmatan mereka ataupun produk-produk mereka lah. Macam itulah. Tapi Women Biz ni dia dalam bentuk berkumpulan antara 3 ke 5 orang. Itulah 3
pakej untuk usahawan luar bandar yang di bawah pimpinan Lembaga Pemuda Wilayah Kedah. Terima kasih. Okey. Ini gerai-gerai jabatan atau agensi kerajaan dan juga merchandise. Hai lawat Taman Harba. Okey. Taman Harba Fayati. Tang mana ni yang Kuala Nerang kan? Kuala Nerang ada 1000 satu jenis pokok boleh main lawat. Okey, okey, sampai. Ada juga ketum. Ketum ada juga. Ini lokal punya kebanggaan kita. Boleh. Masa vlog ke tu? Ada dekat YouTube kan? Atau vlog ya saya dah tengok. Makan bertentangan dengan apa konsert. Tengok konsert sana tu. Ini konsert sedang dijalankan petang ni. Syukur alhamdulillah hujan tak turun. Walaupun tadi ada tanda-tanda akan hujan, tapi akhirnya alhamdulillah angin telah bawa pokok hujan atau hujan ke arah lain. Semoga malam ini akan menjadi malam yang lebih damai pada kami di Dam Camp 2020. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala shalah حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Indonesia pun menaiki pesawat akan main ke sini ke Malang Tahir kita santai-santai. Kita bila cakap dengan kita sikit buat sikit cerita dengan kawan-kawan kena ada makmur sejahtera dan tahun depan ada rezekinya kita ini kawan-kawan saya boleh jauh. Jika dijadikan sempurna. Berada Jombek ni. Jombek ya. Buat kita. Hamba Tuhan di dunia. Daripada dia. Datuk Syabada ada. Kelak kita kami. Bintang-bintang bersusuran, bintang gemilangan di
masih muda. Hari ini 19 April 2026, hari terakhir Dam Camp di Tasik Penuh. Pada peserta yang sudah pun berlepas balik malam tadi selepas selesai acara atau majlis penutup. Hari ini lebih ramai kan, telah balik ke kampung ataupun ke rumah masing-masing.
dah datang. Saya separuh, abang separuh. That's why kita kena keluar dengan pasangan kita. Kalau kita duduk tinggal ni memang tak dapat. Boleh Baliklah ni, saya ke bang ni. Dia mampu yang ni. mampu. Tipe mampu. Karavel, ni karavel. Dam Camp 2026 tamat dengan jayanya. Tahniah kepada barisan penganjur dan kru-kru yang bertungkus lumus menjayakannya. Semoga kita jumpa lagi di tahun 2027 insya-Allah.